Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke sesi perkongsian kita kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita ada satu bahan yang cukup menarik ni untuk kita kupas bersama. Ia datangnya dari catatan peribadi seorang penulis dan pendidik yang kita kenali, Hasrizal. Artikel beliau dekat saifulislam.com tajuknya Diam Kerana Allah, antara pesan Carl Jung dan wasiat Nabi SAW. Betul, ini bukan sekadar artikel biasa kan? Macam satu muhasabah yang mendalam. Ya, betul tu. Tentang perjalanan beliau, terutamanya liku-liku bila berinteraksi dengan orang ramai dan macam mana nak uruskan tenaga dalaman tu. Isu tenaga dalaman ni penting. Sangat penting. Sumber kita ni pun unik sikit sebab ia ditulis masa penulis nak masuk usia 50 tahun. Oh, fasa refleksi itu selalunya. Kan, satu fasa penting lah. Dia tengok balik keputusan dia untuk lebih banyak memilih diam. Jadi misi kita hari ni nak cuba fahamlah apa sebenarnya dilema dia, kenapa pula konsep psikologi macam individuation dari Carl Jung tu tiba-tiba rasa relevan untuk dia. Okey. Dan yang paling penting, macam mana semua ni berhubung kait dengan ajaran Nabi Muhammad SAW tentang diam yang dah ada lebih 14 abad dulu. Jauh beza masa tu, tapi ada kaitan rupanya. Nampaknya banyak yang perlu kita rungkai ni. Okey, mari kita mulakan ya. Jom. Jadi kalau kita tengok peringkat awal penulisan dia, penulis ni kongsi yang dia rasa macam terpanggil lah untuk ulas hampir semua isu semasa. Masa tu semangat lain macam agaknya. Betul. Ada keyakinan kuat masa tu yang semua benda perlu dilihat, perlu dijelaskan dari sudut pandang Islam. Macam satu tanggungjawab besar lah kan? Ya, niat asal tu memang murni. Nak bagi pencerahan. Tapi apa yang menarik dalam perkongsian dia tu ialah kesedaran yang datang kemudian. Tu, dia mula nampak tulisan dia ni macam pedang dua mata. Ada masa ia bawa manfaat, besar manfaatnya. Tapi tak kurang juga ia boleh cetuskan mudarat yang tak dijangka. Mudarat, contohnya? Sama ada melalui reaksi orang ramai yang pelbagai itu. Kadang-kadang melampau. Ataupun gelora dalam jiwa dia sendiri. Tak tenang. Faham. Ini satu pengajaran penting kan? Niat baik saja tak semestinya cukup dalam interaksi awam ni. Hasilnya belum tentu sentiasa baik. Dan tekanan tu makin terasa katanya. Ya, dia cerita macam mana orang ramai mula mendesak. Mendesak macam mana? Bukan lagi nak dengar apa yang dirasa perlu sampaikan, tapi lebih kepada apa yang mereka nak dengar. Itu bahaya tu. Kan, seolah-olah tulisan dia tu dah jadi macam saluran suara orang lain pula. Macam remote control. Boleh bayangkan. Dia guna istilah menyakitkan. Boleh rasalah betapa susahnya situasi macam tu. Kesannya bukan pada penulis je, tapi mungkin pada kualiti mesej tu sendiri. Tepat sekali. Dan situasi macam ni lah yang dorong dia untuk buat apa yang kita boleh panggil macam undur diri strategik. Undur diri? Maksudnya berhenti menulis ke? Bukan berhenti terus. Lebih kepada menyusun semula langkah. Sekitar tahun 2015, dia mula kecilkan skop. Fokus lebih pada bidang pendidikan yang memang dekat di hati dia. Okey, jadi lebih fokus. Ya. Dan dia ambil langkah drastik juga, tutup akaun media sosial lama dia tu, yang dia panggil Hasrizal 1.0. Wah, berani tu. Memang. Dia mulakan fasa baru dan ini bukan keputusan senang lah. Dia sedar dan dia terima hakikat yang dia akan hilang ramai pengikut. Mesti ada kritikan kan? Banyak. Dia cerita orang kata tulisan Ustaz Hasrizal dah susah nak faham atau dah tak relevan macam dulu. Ini betul-betul tunjukkan dilema yang biasa kita dengar. Antara nak kekal jadi diri sendiri, otentik, lawan tekanan nak jadi popular, nak puaskan hati semua orang. Susah tu. Tapi kan, lumrah alam lah. Bila topik pendidikan yang jadi fokus baru dia tu mula popular, apa jadi? Isu lama datang balik. Perdebatan yang tak habis-habis, perhatian yang meluas. Alamak. Macam penyakit lama yang dia cuba elak tu datang menghantui semula. Jadi, macam tak boleh lari jugalah ya. Nampaknya macam tu. Ini tunjukkan betapa rumitnya nak kawal naratif dan reaksi dalam ruang publik ni. Walaupun kita dah cuba tukar haluan. Betul. Dunia media sosial ni lagilah kan? Di sinilah ceritanya jadi lagi menarik. Tengah-tengah dia bergelut dengan semua ni, penulis rasa klik. Klik? Dengan apa? Dengan satu konsep dari ahli psikologi terkenal, Carl Jung. Oh, Carl Jung. Ya, konsep tu namanya individuation. Individuation? Macam mana tu? Boleh terangkan sikit?
Secara ringkasnya lah kan, ia ni macam satu proses psikologi sepanjang hayat kita untuk jadi diri kita yang sejati, yang berakar pada diri sendiri, bukan pada apa kata orang. Menarik. Penulis ada petik kata-kata Jung sendiri. Individuation means becoming an individual, and insofar as individuality embraces our innermost, last, and incomparable uniqueness, it also implies becoming one's own self. Maknanya, jadi diri sendiri yang unik tu lah. Okey, faham sikit. Tapi apa yang penting untuk kita faham kat sini, ikut tafsiran penulis tu, individuation cara Jung ni bukan bermakna kita kena asingkan diri dari orang lain. Oh, bukan jadi antisocial lah? Bukan, tak semestinya. Ia lebih kepada kesedaran yang mendalam. Kesedaran bahawa satu-satunya benda yang betul-betul kita boleh kawal ialah diri kita sendiri. Selebihnya, macam mana orang react, macam mana orang terima kita, itu kita serah pada Allah. Jadi, ia macam satu jambatan yang cantik antara kesedaran psikologi tentang diri dengan iman yang kuat. Maksudnya, ia bukan tentang abaikan dunia luar. Bukan, tapi lebih kepada uruskan dunia dalaman kita dulu. Fokus pada apa yang kita boleh kawal. Okey. Ada lagi tak pasal Jung yang dirasa relevan? Ada. Penulis juga tertarik dengan pandangan Jung yang kata jiwa manusia ni macam sistem tenaga. Sistem tenaga? Macam bateri ke? Lebih kurang macam tu lah. Ada cas, ada guna, ada masa boleh habis. Jung tulis, macam yang penulis petik, every psychic process, like every other event in nature, depends on energy. Wah, ini macam satu aha moment lah untuk penulis tu agaknya. Mungkin. Sebab dia sedar, letih yang dirasa tu bukan cuma sebab kerja banyak, tapi sebab terlalu banyak tenaga jiwa dia habis untuk bagi reaksi. Reaksi pada apa? Pada benda-benda yang tak perlu sebenarnya. Setiap komen orang, setiap kritikan, setiap isu yang tak relevan secara langsung. Kalau kita layan semua, ia kikis tenaga dalaman kita sikit-sikit. Betul juga tu. Rasa penat emosi kan kadang-kadang. Kan. Dan Jung ada satu lagi peringatan yang sangat relevan lah, terutamanya zaman sekarang ni. Apa dia tu? The more compulsive the participation in the collective, the more the individual is unconscious of his individuality. Di dalam tu. Maksudnya? Maknanya, lagi kita rasa terpaksa atau ketagih nak ikut serta dalam setiap hingar-bingar kolektif, macam kat media sosial lah kan, contoh paling senang, lagi kita mungkin hilang sedar tentang siapa diri kita yang unik ni. Jadi macam ikut orang je lah. Boleh jadi macam tu. Kalau kita kaitkan dengan gambaran besar, ini tepat samen. Hari ini ramai rasa perlu komen setiap isu, perlu menang setiap debate online. Betul. Kadang-kadang sampai lupa siapa diri kita sebenarnya. Apa yang betul-betul penting untuk kita. Tenaga habis keluar, bukan ke dalam. Okey, yang ini betul-betul membuka mata saya. Lepas dia teroka kerangka fikir moden dari Jung ni, penulis kemudiannya sedar ada satu strategi yang jauh lebih awal. Lebih awal dari Jung? Ya, mendahului Jung lebih 1,400 tahun. Strategi ini datang terus dari Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Apa strateginya tu? Strategi itu ialah diam. Diam? Iya, diam. Tapi bukan diam kosong tau. Diam yang ada makna. Nabi SAW bersabda, dan kat sini kita sebutkan teks Arabnya macam yang dikongsi penulis, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyakul khairan aw liyasmat. Sadaqah Rasulullah SAW. Yang membawa maksud, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis ni riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sangat jelas, sangat padat. Sangat jelas. Dan diam yang Nabi SAW ajar ni, macam yang penulis huraikan juga, kita kena faham konteksnya betul-betul. Konteks macam mana tu? Ia bukan diam sebab kita takut kat orang. Bukan. Bukan juga diam sebab nak tunjuk kita ni eksklusif atau sombong. Dan yang paling penting, bukan diam sebab kita tak peduli langsung apa jadi kat sekeliling. Jadi diam yang macam mana? Ia adalah diam yang berakar umbi pada iman, pada keyakinan kita bahawa Allah Maha tahu apa dalam hati kita, apa niat kita. Jadi diam tu pun satu tindakan jugalah. Ya, satu bentuk diam yang sebenarnya aktif. Ia menyembuhkan jiwa, ia didik diri kita untuk lebih berhati-hati sebelum cakap apa-apa. Bukan diam yang matikan akal. Bukan sama sekali. Ia diam yang bagi ruang untuk akal dan hati kita berfungsi dengan lebih baik. Ia tentang komunikasi yang disengajakan.
fikir dulu sebelum cakap. Fikir pasal iman, fikir pasal kesan yang kepanjang, bukan sekadar reaksi emosi ikut sedap hati je. Faham. Jadi, berbekalkan kefahaman baru dari Jong dan peneguhan dari hadis Nabi SAW ni lah, penulis mula buat pilihan yang lain. Pilihan macam mana tu? Dia pilih untuk tidak bagi reaksi pada segala-galanya. Oh, dia tapislah maknanya. Ya, bukan sebab dia tak tahu atau tak mampu nak respon. Tapi dia pilih untuk simpan tenaga dia, tenaga mental, emosi, rohani untuk benda yang betul-betul utama dan perlu je. Macam pilih medan perang yang betul lah ya. Pandai. Betul tu. Dia belajar kuasai seni diam yang memilih. Bukan sekadar pandai bersuara. Dan kat sinilah perjalanan dia jadi sangat menarik. Okey, apa jadi lepas tu? Bila dia mula amalkan diam yang memilih ni? Apa yang berlaku, keheningan yang dia pilih tu mula bertindak macam cermin. Cermin? Ya, cermin. Ia mula ajar dia kenal corak-corak tersembunyi dalam interaksi sosial dia selama ni. Corak macam mana? Dia mula nampak lebih jelas siapa yang datang dekat dia hanya bila ada perlu, siapa yang puji-puji hanya selagi dia berfungsi ikut acuan yang orang tu nak. Itu pemerhatian yang tajam tu. Kan? Dan yang paling ketara, dia nampak siapa yang rasa tak selesa bila dia mula berubah. Bila dia tak lagi main peranan lama yang orang dah biasa tengok. Ada orang jadi gelisah lah bila dia kurang tersedia. Tepat sekali. Ini ingatkan kita pada satu lagi kata Jong yang penulis petik. We do not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious. Maknanya kena hadapi kegelapan atau bayang-bayang diri. Ya, diam dia tu seolah-olah paksa bukan saja diri dia, tapi juga orang lain kat sekeliling dia untuk berdepan dengan bayang-bayang atau aspek tersembunyi yang sebelum ni mungkin kabur je dalam sibuk-sibuk interaksi. Macam topeng-topeng mula jatuh lah. Mendalam tu. Satu lagi aspek yang saya rasa sangat jujur dalam perkongsian ni ialah bila penulis mengaku kesilapan lampau dia. Dia mengaku apa? Dia akui dulu ada rasa terlalu nak jadi relevan, ada rasa takut kena tinggal kalau tak ikut arus masa. Itu lumrah manusia juga kan, rasa nak diterima. Betul, tapi dia ingatkan diri dia sendiri dan kita semua jugalah. Mungkin kita ni dilahirkan untuk jadi hamba Allah. Bukan jadi alat kegunaan sesiapa pun, walau atas nama apa sekalipun. Itu satu peringatan yang sangat penting tentang niat dan kebergantungan kita. Bukan pada manusia, tapi pada Allah. Tepat. Penulis juga sentuh isu kesunyian dan sekali lagi dia kaitkan dengan Jong. Jong lagi? Apa kata Jong pasal sunyi? Loneliness does not come from having no people around you, but from being able to communicate the things that seem important to you. Maksudnya, sunyi itu bukan sebab tak ada orang keliling kita, tapi sebab kita tak dapat nak sampaikan benda yang penting bagi kita. Tak dapat nak luahkan isi hati yang sebenar. Betul juga tu. Jadi, penulis kini pilih satu bentuk kesunyian yang lain. Bukan sunyi sebab hilang kawan atau pengikut. Tapi sunyi yang macam mana? Sunyi yang dia pilih untuk bersama diri sendiri, untuk dengar suara hati dia yang mungkin dah lama tenggelam dalam hingar-bingar sebelum ni. Jadi, sunyi yang menghubungkan kembali dengan diri. Ya, bukan sunyi sebab terputus hubungan dengan diri sendiri, sebab terlalu sibuk layan dunia luar. Okey, faham perbezaan tu. Penting tu. Jadi, apa kesimpulan besar dari semua ni untuk penulis tu sendiri? Itu persoalannya. Dia nampak fasa ni macam satu kelahiran semula. Kelahiran semula. Ya, dalam hening yang dia pilih tu, dia jumpa suara yang paling penting. Suara dari dalam diri dia sendiri. Suara yang selari dengan fitrah dia sebagai hamba Allah. Walaupun mungkin ada yang tak faham atau tinggalkan dia. Betul. Ya, mungkin ada orang yang hilang dari hidup dia, tapi dia jumpa balik diri dia. Mungkin ada yang salah faham dengan sikap diam dia tu. Tapi ironinya, apa dia? Dia mungkin mula dapat penghormatan yang berbeza. Penghormatan sebab dia tak lagi mudah didapati untuk semua benda. Jadi, bila dia pilih untuk bersuara, suara dia tu jadi lebih bernilai. Macam less is more, Boleh jadi macam tu. Dia pilih untuk menang dalam ruang pribadi dia sendiri, bukan lagi di gelamang awam yang riuh tu. Satu perjalanan yang menarik. Sangat menarik. Jadi, kalau nak dirumuskan sikitlah kupasan kita ni, sumber ni bawa kita renung sama-sama tentang cabaran sebenar nak berinteraksi dalam ruang awam zaman sekarang ni. Betul. Bukan mudah. Ia sentuh pasal betapa pentingnya muhasabah diri. Nilai kebijaksanaan di sebalik amalan diam yang memilih macam yang Nabi SAW ajar. Dan juga perspektif psikologi macam individuation, Jang tu. Ya. Yang boleh bagi lapisan faham tambahan dalam perjalanan kita nak cari diri sejati dan dekatkan diri pada pencipta. Sebagai satu pemikiran akhir lah untuk pendengar kita renungkan,
Penulis ada sebut secara ringkas kan, macam mana dia kaitkan fasa usia 30-an dia dengan Al-Ghazali, 40-an dengan BGV. Dan sekarang nak masuk 50-an, dia terus kejang tapi sentiasa berpaksikan wasiat Nabi SAW. Okey. Ni cetuskan satu soalan yang mungkin relevan untuk kita semua, untuk anda yang mendengar ni. Dalam pelbagai peringkat hidup kita sendiri, apakah kerangka rujukan, tokoh teladan atau prinsip panduan yang boleh bantu anda kemudi cabaran komunikasi, bantu urus reaksi, bantu bina faham diri yang lebih dalam? Soalan yang bagus tu. Terutamanya dalam dunia yang rasa makin riuh, makin menuntut ni kan, bagaimana anda buat pilihan antara nak cakap yang baik atau memilih untuk diam? Satu renunganlah. Betul. Satu renungan yang baik untuk kita bawa balik. Alhamdulillah, nampaknya kita dah sampai ke penghujung perkongsian kita untuk kali ini. Alhamdulillah. Semoga ada manfaat dan mungkin sedikit percikan inspirasi yang dapat diambil dari kupasan sumber kita tadi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.